Hai guys, hari ini saya di Wan Utama untuk The New Kia Carnival Media Drive. Sepanjang 2 hari 1 malam ni, saya akan kongsikan pengalaman sebenar memandu The New Kia Carnival Facelift dari segi keselesaan, practicality dan kegunaan harian. And then kita fly off dari Wan Utama. So first impression saya bila duduk dekat seat pemandu ni, position dia tinggi, luas dan rasa commanding. Walaupun saiz kereta ni besar, tapi saya rasa senang untuk agak jarak kereta ni dengan kereta kat depan. Yang best bila bawa kereta ni, time kita nak tukar lane, ada blind spot assist dekat meter. Untuk sistem kamera 360 pula, dia bantu kurangkan blind spot. Sangat praktikal untuk MPV bersaiz besar macam ni. And of course, dia support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. So sekarang kita berada di RNR Rawang. Next, kita akan duduk dekat captain seat dekat belakang. Walaupun slide depan dan belakang dia masih lagi manual, tetapi backrest dan footrest dia fully powered. Seat belakang ni dilengkapi dengan fungsi ventilated seat. So kalau kita park kereta tengah panas sekalipun, masuk je kereta boleh terus on features ni. Dia juga ada aircon corong untuk setiap seat dan manual window seats. Okay, sekarang kita orang dah sampai dekat Vana Vasta Resort dekat Janda Baik. Resort ni dikelilingi kehijauan hutan dan suasana yang cukup tenang. Memang jauh lah dari kesibukan bandar. For those yang tengah cari tempat best untuk family trip, mungkin korang boleh consider tempat ni. Masa naik bukit dengan penumpang penuh, Kia Carnival ni tak rasa semput pun. Jadi dapatlah rasa dia punya torque tu. Dekat highway pula, waktu cruising, enjin dia rasa tenang. RPM pun rendah. Jadi bunyi dalam kabin pun masih lagi terkawal. Disebabkan Kia Carnival ni guna minyak diesel B7, jadi kos minyak memang kena kira dalam bajet sikit. Memandangkan Malaysia ni untuk minyak diesel tak ada subsidi. So guys, apa pendapat korang tentang the all new Kia Carnival Facelift 2026? Komen kat bawah.